Assalamualaikum semua. Hari ini kami jalan-jalan ke Kampung Laut Batu Empat, Kelantan. Tempat ni memang ada vibe kampung yang tenang, tepi sungai, angin pun sedap. Bila masuk je kawasan Laman Warisan Seni Kampung Laut ni, terus nampak suasana cantik dan kemas. Ada ruang untuk lepak, ambil gambar. Selain tu, tarikan utama kat sini mestilah Masjid Kampung Laut. Masjid ni terkenal sebab antara masjid tradisional Melayu yang paling tua di negara kita. Masjid asal dulu dipindahkan ke Nilampuri selepas banjir besar. Dan sekarang replika dibina semula di kawasan Kampung Laut supaya orang ramai boleh tengok semula seni bina tradisionalnya. Bila tengok depan-depan memang cantik. Reka bentuk kayu dia lain macam, ada rasa klasik dan tenang. Ramai datang bukan saja untuk bergambar tapi nak tengok sendiri warisan sejarah Kelantan. Jadi kalau korang ke Tumpat jangan lalu je. Singgah Laman Warisan Seni Kampung Laut ni, boleh tengok masjid bersejarah, bercanting batik, beli cenderahati dan kalau bernasib baik dapat tengok sendiri proses buat serunding. Lepas pusing-pusing sekeliling kampung, kami tak sangka pula kawasan kampung ni ada industri menghasilkan serunding. Mula-mula ingat kedai biasa je, rupanya memang ada orang buat serunding secara tradisional. Daging direbus sampai lembut, disiat halus. Lepas tu dimasak lama dalam kawah besar dengan santan dan rempah. Bau dia memang boleh buat lapar. Yang menarik, serunding ni bukan dibuat sikit-sikit. Ada yang masak dalam periuk kenduri besar, kacau berjam-jam sampai jadi kering dan halus. Patutlah rasa dia pekat dan tahan lama. Serunding Kelantan ni memang pasangan wajib dengan lemang, ketupat dan nasi himpit. Serunding apa dia? Daging ikan? Ada beberapa kedai jual cenderahati, batik dan produk tempatan. Kalau nak cari buah tangan memang sesuai, singgah sini.
Satu aktiviti yang ramai suka kat sini ialah mewarna batik. Pengunjung boleh pilih corak-corak yang sesuai, lepas tu warnakan batik. Tak perlu pandai seni pun, yang penting cuba dan enjoy. Okey, jom kita sambung jalan-jalan. Jangan lupa like, subscribe dan jumpa lagi dalam video seterusnya di Nyadijak TV.